Testing 1 2 3. So, hari ni kita nak unbox parcel. Ada 3 je. Unbox the first one. Oh, saya beli extra. Tempat letak pacifier. Saya tu beli dekat Mothercare. So kalau korang ada baby, belilah tempat letak pacifier. Apa lalat ni? Sibuk je. Ini saya tahu saya beli sponge untuk kemas rumah. Boleh lap-lap guna sponge ni. Jadi kita try. Saya tak tahu apa benda, betul ke ni saya punya? Oh, kek batik. Astaghfirullahalazim. Tak ingat. Oh my god. Saya lupa, saya biar je kat luar. Batela. Kesian dia orang dapat pakai ni. Pakai ni pun still macam retak sikit lah. Tupperware tu. Tunggulah waktu buka. So, hari ni kita plan nak pergi bazar Ramadan dekat TTDI. So, saya tahu ada banyak makanan sedap dekat sana. But we plan to go today and tomorrow. So, hari ni mungkin kita boleh try makanan. Sumpah lah ada lalat ni, kenapa? Stress pula, saya dah mandi tau. Okay, back to bazar topic. So, kita nak pergi bazar. Saya dah tengok video Kak Puki Aisyah. Stress. Kita orang nak pergi bazar. Saya nak beli roti john, kebab, cempedak. Dia ada sukiya bowl. Lepas tu dia ada cheese stick kan, sedap kan. And then dia ada air pun macam-macam ada. So, macam biasa, kemas rumah dulu baru keluar. Kita orang nak pergi shopping. Okay lah guys, kena kemas rumah lah. Mungkin sebab rumah tak bersih kot tu, banyak lalat datang. Anak-anak tu mai saya tunjuk macam mana nak guna. Yang mana? Mana nak apa? Ini tengok sini Ana. Sini. 6 biji RM10. Kalau Coklat. Ada coklat ke? Ada lah Ana. Ada. Cakap nak berapa? Ni. Regular set. Coklat. Dia ada tas dia. Is this the one? Oh tak, dia bukan yang macam hari tu kan. Ni ya? Nak pergi sekarang ke? Aku balik nanti? Tak nak? Beratur siap-siap. Ada bau masuk tu. Nah, bau. Hello,
Susu. Ni susu sekolah ni awak nak ke? RM2. So that means 2 keping RM4. 4 campur RM5. 5 plus, okay. Akak nak kulit hitam kulit hitam satu. Satu lapan yang bungkus. Ini puding caramel. Sebab dia asingkan sos, tepung pelita, apam balik biasa dengan Nutella, strawberry susu, coklat lele, green tea. Ni stick cheese. Ni apa? Double cheese kot. Yang ni yang Sukiya punya. Nasi biryani, ayam masak merah, kambing. Ni apa yang nama dia? Koci, mentau. Selamat berbuka. Rasa dia tak dapat ni. Dia sama kan tak? Yang anaknya berries dengan tu. Baru yang keras sikit yang ni. Yang dua tu. Kalau sedap esok kita repeat.